Duit mana yang sesuai kita nak tukar jadi emas. Saya terangkan secara mudah supaya lepas ni tuan-puan boleh kena pasti duit tu sesuai ke tak nak buat beli emas. Apa saja duit yang tuan-puan ada, tak kiralah sama ada banyak ataupun serendah RM100, asalkan duit tu memang nak simpan lama, nak simpan lebih 2 tahun, maka sesuai kita tukar kepada simpanan emas. Tetapi kalau duit yang tuan-puan ada tu nak guna dalam jangka masa terdekat, nak guna 6 bulan lagi, nak guna 10 bulan lagi, maka tak sesuai. Lebih baiklah duit tu disimpan sahaja dalam akaun bank ataupun ASB dan tabung haji. Kenapa emas tidak sesuai untuk simpanan jangka pendek? Sebab bila kita nak jual emas yang kita baru beli tu, akan dikenakan spread value. Jadi kalau baru beli, lepas tu nak jual, memang akan rugi. Pasti akan rugi. Jadi tipsnya ialah simpanan emas ni khas untuk simpanan jangka panjang, 2 tahun dan ke atas. Walaupun ada spread value, tetapi kalau dah simpan lebih 2 tahun, insya-Allah pasti dah dapat keuntungan daripada simpanan emas tersebut. Tak perlu pening-pening. Simpanan emas ni adalah simpanan yang paling mudah. Simpan, tukar duit jadi emas, kemudian biar je lama-lama. Pasti akan untung. Tak kira berapa pun duit yang ada, asalkan memang nak simpan untuk jangka panjang, maka sesuai. Nak saya bimbing, tunjukkan cara macam mana nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul dan selamat dekat Public Gold. Ada serendah RM100 pun dah boleh mula simpan emas sebenarnya. Boleh klik butang sign up dekat profile ataupun link di bio.